Masa depan Ange Postecoglou di Tottenham bakal dibincangkan dalam masa terdekat. Difahamkan pengurus Spurs iaitu Danny Leaf dijangka akan membuat keputusan yang sangat penting mengenai kedudukan Postecoglou dalam tempoh beberapa jam akan datang. Walaupun banyak spekulasi yang datang, Ange kekal sangat yakin secara terbuka dan juga secara tertutup beliau percaya dengan projek Spurs yang dibina sekarang dan sangat-sangat yakin bahawa pasukan ini cukup kuat untuk mencabar kejuaraan Liga. Sesuatu yang kelab tidak capai lebih kurang 17 tahun. Namun secara dalaman, Tottenham masih menilai segala pilihan yang ada. Tiada keputusan rasmi setakat ini, tapi ia akan tiba tak lama lagi. Dua nama yang sedang dibincangkan di bilik mesyuarat Spurs iaitu Marco Silva, pengurus Fulham, dan juga Thomas Frank dari Bradford. Kedua-duanya sangat diminati oleh pihak pengurusan Tottenham. Buat masa ini, Postecoglou belum menerima sebarang maklumat rasmi dari kelab. Tunggu perkembangan dalam tempoh beberapa jam lagi. Segala-galanya boleh berubah bila-bila masa.